Sabi ke daerah Tutong. Baik, Assalamualaikum. Kita bersama dengan Ernie Sofina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Intan dan Sarina. Apa khabar pada pagi ini dan bagaimana pula keadaan cuaca di Pekan Tutong? Ya, saya dan rakan yang bertugas pagi ini alhamdulillah dalam keadaan sihat ya. Dan begitu juga dengan keadaan cuaca di sekitar kawasan Pekan Tutong khususnya dalam keadaan cerah-cerah saja. Ya, alhamdulillah ya. Jadi kalau tadi sempat juga kita melihat salah satu destinasi yang agak menarik ya di daerah Blight dikongsikan oleh rakan penyampai kita ni Espalini, mungkin dapat juga memberikan cadangan kalau tempat-tempat yang boleh dikunjungi, tempat-tempat riadah selain daripada taman rekreasi Sungai Basong di daerah Tutong, di mana lagi agaknya Ernie? Ya, tempat terbaru ya ingin saya kongsikan selain daripada pantai-pantai yang ada di daerah Tutong, Taman Rekreasi Sungai Basong, Tasik Merimbun, adanya satu lagi tempat yang mungkin saja sangat bermanfaat untuk kita ni datang, iaitu SMNF Deer Farm ya, yang terletak di jalan kawasan Wasai Batu Mapan. SDD apa tadi, Ernie? SMNF Deer Farm artinya? Deer Farm tu apa tu artinya tu? Payau, kijang, rusa? Payau. Ladang payau. Terletak di kampung? Ia terletak di Kampung Kiudang ya. Namun simpangnya masuk saja kalau ada papan tanda simpang Wasai Batu Mapan, masuk saja terus ke sana. Jadi ini rasanya yang saya telah pun lihat sendiri yang menerusi media sosial Ernie, mungkin yang ada Ernie kongsikan bersama ya. Itu rupanya tempat-tempatnya. Jadi antara destinasi yang boleh dikunjungi membawa anak-anak kita ni ya, mungkin dari cadangan Ernie tu pasti ada yang berkarih ni untuk datang ke sana, kerana kalau di kawasan Jalan Tutong, Kampung Kiudang, Kampung Lamunin, bukan hanya di Ekoponis jadi ada lagi satu destinasi baru yang boleh kita kunjungi ni Ernie ya. Ya, baik, kita akan serahkan saja kepada Ernie untuk berkongsi bahan maklumat pada pagi ini selain juga bahan visual yang sudah siap disediakan. Silakan. Baik, terima kasih Sarina dan Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih kepada bis kita yang menyaksikan lintas langsung dari daerah Tutong Rampai Pagi, dan seperti biasa ada beberapa maklumat ingin kita kongsikan mengenai dengan acara yang berlangsung khususnya hari ini di daerah Tutong ya. Di samping itu juga pengisian pakej program. Baik, kita kongsikan terlebih dahulu pada pagi ini telah pun diadakan ya pada pagi tadi diadakan satu aktiviti riadah wakaton anjuran bersama Takmir Masjid Kampung Bukit Tutong dan Majlis Perundingan Mukim Ukong. Dan acara ini telah pun diadakan di Masjid Kampung Bukit ya, bermula pada pukul 6 pagi tadi. Jadi alhamdulillah ini satu kegiatan yang sihat dan juga dapat menyatukan penduduk-penduduk mukim ya di kawasan berkenaan, dan mudah-mudahan acara seperti ini juga dapat diteruskan lagi di masa akan datang. Dan selain itu juga Auda, hari ini merupakan hari terakhir bagi acara Brunei Off-Road Challenge 2025 sempena Brunei December Festival yang diadakan di SMNF Deer Farm Kampung Kiudang ya, kawasan Wasai Batu Mapan, Jalan Lamunin Tutong. Jadi acara pertandingan akhir final akan diadakan pada pukul 3.45 petang. Jadi diharapkan juga kepada pemain-pemain ataupun bis kita yang terlibat ya dalam acara ini untuk hadir sama-sama bagi menjayakan acara Brunei Off-Road Challenge 2025 yang diteruskan lagi pada hari ini. Baik, untuk seterusnya Auda, kita beralih seketika untuk menyaksikan satu pakej program yang kami hidangkan untuk Auda hari ini. Hanja luang atau jenjuang Cordyline terminalis ialah spesies pokok renek berbatang tegak tanpa cabang yang boleh mencapai ketinggian sehingga 6 meter, mempunyai daun ringkas tersusun secara berpilin dengan bentuk memanjang atau bermata lembing
berukuran sekitar 30 ke 60 cm panjang dan 5 ke 8 cm lebar serta berwarna hijau atau merah merun. Spesies ini yang diketahui berasal dari rantau Asia Tenggara, Asia Tropika, Australia dan New Zealand kebanyakan digunakan sebagai tanaman hiasan. Namun tidak ramai yang mengetahui bahawa tumbuhan ini berpotensi sebagai herba ubatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada penonton, untuk pakej program kali ini akan saya bawakan kepada anda mengenai dengan kegunaan tumbuhan herba bernama anjalewang, jenjuang ataupun anjaluang. Jadi tumbuhan herba ini memang dapat kita temui di Taman Tanjung Bukit Mambangan. Dan untuk kita ni mengimbas kembali sedikit mengenai dengan tumbuhan herba ini, ingin saya tunjukkan kepada anda sekali lagi. Inilah dia dua jenis anjalewang yang digunakan oleh masyarakat terdahulu sebagai tumbuhan herba. Kalau saya lihat secara kasar, tumbuhan anjalewangan ini walaupun ia mempunyai warna yang agak berbeza, tetapi daunnya lebih besar jika dibandingkan dengan jenis anjalewang yang digunakan sebagai tanaman hiasan. Jadi jangan keliru kerana di sini ingin saya tunjukkan juga jenis-jenis anjalewang ataupun jenjuang yang lazim digunakan sebagai tanaman hiasan. Di sini ada 7 jenis yang kerap digunakan sebagai tanaman yang menghiasi halaman rumah orang-orang kita ni lah. Memang kalau kita ni lihat, walaupun secara kasarnya ia tumbuh sebenarnya lebih kurang sama kerana ia daripada keluarga yang sama, tetapi kegunaannya sahaja kerana di antaranya lazim digunakan hanya sebagai tanaman hiasan. Dan kalau dilihat tanaman hiasan di sini, jika dibandingkan dengan tanaman herba jenjuang, saiz ataupun ukuran daunnya agak lebih kecil. Dan ada juga yang jenis meruncing tajam. Jadi memang lazim digunakan sebagai tanaman hiasan. Dan untuk pengetahuan anda juga, tanaman herba jenjuang ataupun anjalewang ini yang digunakan kelazimannya oleh masyarakat orang-orang kita ni, kelazimannya adalah daunnya yang akan digunakan. Dan untuk pakej program kali ini akan kita melihat bagaimana ia dimanfaatkan dan apakah khasiatnya. Dan untuk itu teruskan kerana anda bersama saya. Alhamdulillah, di kawasan Taman Tanjung Bukit Mambangan ini terdapat banyak tumbuhan jenjuang yang ditanam oleh Tuan Haji Sisanayan, seorang yang boleh saya katakan sebagai pengamal perubatan tradisional yang sering mengongsikan pengetahuan beliau mengenai dengan tumbuhan herba-herbaan kepada saya. Kali ini, khasiat dan kegunaan jenjuang pula yang beliau ingin kongsikan. Baik, untuk kali ini adalah saya akan menunjukkan ubatan herba untuk kaum ibu yang selepas bersalin. Baik, kita ni di sini menggunakan anjalewang. Baik, ini anjalewang ini ada 2 jenis. Satu yang hijau dan satu yang berwarna merah dan merah marun lah. Merah marun. Jadi kalau dilihat ni ada berapa helai? Satu. Baik, di sini ada 7 helai. Yang ini ada 3 dan ini ada 4. Baik, lepas itu kita ni simpan di dalam bisin. Tapi yang utama sekali adalah pastikan ia sudah dicuci bersih terlebih dahulu. Ini maksudnya. Ini bersihkan dulu dan barulah kita ni gunakan sebagai herba. Baik, jadi pakcik difahamkan kepada saya kalau kita ni kan memperkuatkan lagi lah kesan daripada herba tersebut. Kebiasaannya memang orang akan campur dengan tumbuhan herba-herba yang lain. Jadi bagi herba anjalewang, bagaimana? Adakah ia sama juga ataupun ia boleh ianya saja digunakan? Untuk membuat herba ni bukan hanya anjalewang, baik kita ni menambahkan lagi untuk menguatkan lagi. Pertama sekali di sini ada sambung, daun sambung. Jadi usulnya 7 jenis tumbuhan herba lain turut dicampur sebagai penguatkan lagi. Baik, selepas itu barulah kita ni tuangkan air panas. Jadi
tumbuhan herba yang digunakan ini memang khas untuk mandi atau airnya ini boleh dijadikan macam sapuan ke ubat ke macam mana? Ini sebenarnya untuk mandi. Kalau ibu yang lepas bersalin, kita ni mandikan pada hari ketiga, hari ke-7, hari ke-14, 21 dan seterusnya lepas itu 40 hari. Baik, dia akan dimandikan 2 kali sehari. Melalui penelitian dan kajian lanjutan mengenai rahsia jenjuang, tumbuhan ini mengandungi beberapa komponen penting seperti karbohidrat, serat atau fiber dan mineral yang menyumbang kepada nilai perubatannya. Secara tradisional, tumbuhan ini telah digunakan dalam rawatan beberapa masalah kesihatan termasuk batuk berdarah, bisul serta masalah gusi bengkak atau sakit. Bagi rawatan batuk berdarah, akar pokok jenjuang direbus sehingga isi padu air berkurang kepada separuh, kemudian ditapis dan diminum setelah sejuk. Untuk merawat bisul pula, daun tumbuhan ini ditumbuk sehingga lumat sebelum ditampal pada bahagian kulit yang terjejas. Sementara itu, bagi masalah gusi bengkak atau sakit, kulit kayu pokok jenjuang dikikis halus, dicampurkan dengan sedikit garam, lalu ditampal pada bahagian gusi yang mengalami masalah. Tumbuhan herba jenjuang telah lama dimanfaatkan dalam perubatan tradisional kerana khasiatnya dalam merawat pelbagai masalah kesihatan. Kepelbagaian kegunaannya yang berasaskan bahagian tumbuhan tertentu mencerminkan nilai terapeutik yang tinggi sekaligus menunjukkan kepentingan pemeliharaan serta kajian saintifik berterusan bagi mengukuhkan peranannya dalam sistem perubatan tradisional dan moden.